Pekan Dabung. Oh, kita di Pekan Dabung sekarang? Pekan Dabung. Okey. Kau nak tahu sebab apa Pekan Dabung? Ni aku cerita kat kau. Memanglah tak banyak benda kat sini. Betul. Tapi suasana kampung dia tu yang aku suka. Aku setuju. Aku setuju macam dulu. Sebab kan aku kan kalau dah tua-tua nanti aku akan cari tempat-tempat yang macam ni. Betul. Untuk aku duduk. Yelah bila dah tua-tua kan kita nakkan kedamaian, kita nakkan ketenangan, betul kan? So aku akan pilih kampung-kampung yang macam ni untuk aku habiskan sisa-sisa hidup aku. Kenapa tak dari sekarang kau bilang di situ? Mana macam tu. Nanti kan kau ajak aku pergi jumpa penduduk tempatan kan? Sebab kita nak tahu tau kawasan ni kita orang semua. Ada. Jom lah. Dekat mana? Aku rasa sana. Okey, masa tu. Dabung ialah sebuah pekan kecil yang terletak dalam daerah Kuala Krai, Kelantan dengan keluasan 84,007 hektar. Walaupun Dabung merupakan daerah yang paling kurang membangun, ia merupakan pusat pentadbiran kedua bagi jajahan Kuala Krai. Pekan Dabung terletak kira-kira 87 km dari Kuala Krai dan 155 km dari Kota Baru. Daerah Dabung terbahagi kepada 4 mukim, iaitu Mukim Kuala Pergau, Mukim Kuala Geris, Mukim Stong dan Mukim Kandek. Kawasan ini didominasi oleh kawasan hutan dan pergunungan yang kaya dengan sumber semula jadi yang cukup hebat sekali. Dan disitulah nanti kami nak tuju. Assalamualaikum. Abidin Abidin. Oh, ini Nadir. Abidin. Okey, pada penonton semua, sekarang kami bersama Abidin. Kami nak tanya serba sedikit tentang tempat ini. Boleh Abidin ya? Boleh. Okey, Abidin, boleh ceritakan sikit tentang sejarah tempat ini? Pekan. Dabung merupakan satu kampung yang kecil. Kampung yang kecil lah. Dalam jajahan Kuala Krai. Walaupun Dabung pekan kecil, kampung yang kecil, tapi dia banyak mempunyai kemudahan. Contohnya hospital, klinik kesihatan Dabung, sekolah menengah, pejabat bagi daerah Dabung, balai polis Dabung. Walaupun pekan Dabung merupakan kampung yang kecil, tapi dia banyak kemudahan. Apa lagi, Dabung mempunyai banyak tempat menarik. Contohnya, dia ada kompleks Gua Ikan Dabung. Stone Dabung, Stone Hill, Sungai Kenelong, Mata Kertas. Dia ada banyak tempat menarik di Dabung yang boleh dikunjungi oleh pelacur-pelacur dalam negeri dan luar negara. Okey, Abang ni. Kita dah tahu sikit-sikit kan. Sekarang saya nak tanya sikit Abang ni. Kenapa lokasi ni ataupun Pekan Dabung ni kurang dikenali berbanding dengan daerah-daerah lain lah yang ada dalam negeri Kelantan? Dabung mula dikenali pada saya lah. Bila train baru dipanggil DNU. Train tu daripada tempat ke Dabung. Dia berhenti di Dabung dan stop di Dabung. Train tu dia berehat di Dabung selama 1 jam. Jadi mana-mana dia tinggal di bandar tak pernah naik train baru DNU. Dia datang ke Dabung. Sebab Dabung ni mempunyai banyak tempat menarik dia boleh kunjungi. Dan dia pergi ke Gunung Stong, Komplek Dua, Sungai Kenelong. Sungai Kenelong ni air sangat jernih. Di negeri belakang memang air sangat jernih. Air jernih kan? Sangat jernih. Segar. Air sejuk. Air sejuk. Okey, memang suasana Pekan Dabung ni memang nampak macam kampung betul lah. Betul. So, rasa macam aku kat kampung sekarang ni. Ya, aku pun macam tiba-tiba rindu kat kampung halaman. Betul. Walaupun kau pun dah tua sekarang, so elok lah kau cari tempat macam ni. Kau orang tadi kan? Kevin, ini salah satu keunikan dekat Pekan Dabung ni. Jangan blok aku, kau sana. Ini minyak ni kan? Ini minyak. So dekat Pekan Dabung ni tak ada stesen minyak. So penduduk kat sini menggunakan konsep yang lama dulu ni kan. Ini yang zaman-zaman dulu punya. Kira satu keunikan lah dekat Pekan Dabung ni. So kau nak isi minyak pun boleh pakai pipe. Jadi
Oh ni dia punya pistol kalau kat kedai minat Dia beli pistol lah. pum. Apa yang bunyi kau ni? Tak, dia tak ada bunyi. Dia bunyi tu macam gempa sikit lah. Adin, Nanti. mana nak isi minyak? Berapa ringgit? 2 liter. Itu ni. RM5 tu. Aku rasa full tank kot. Okey. Cara dia macam mana? Okey ni. Okey ni Buka. Ho. Sikit lagi. Oh. Okey. Ni Abang ni dah boleh race. Dah boleh masuk track. Minyak ni memang minyak untuk minyak lumba. Okey, habiskan. Oh ni. Okey, terima kasih. Okey, itu adalah cara-cara je. Pam minyak dia unik. Orang pakai barat. Tekan ni je. So dia akan tahu kat sini ada liter-liter dia nak berapa. So easy. Dan kalau kita duduk di area bandar, di kawasan bandar, kita takkan dapat merasa untuk isi minyak dengan cara yang lama. Betul. So Min, kita nak teruka lagi? Betul. Tapi yang pastinya pekan nabung ni tak popular. Jom. Dia ni kat pekan Rabung ni je dah 100 gambar. 1000. Banyak lah. Banyak. Kena beli phone baru kot. Okey kot. Kan? Let load. Oh, like tu. Okay, sekarang ni kita orang dah banyak dekat pusing-pusing pekan Rabung ni. Tapi kita nak pergi satu lagi tempat best. Apa ni? Lokasi Eko pelancongan dia. Oh, yang Kita nak pergi sana lah. okey, aku tak sabar. Nak pergi tu dulu lah. Tak payah kot. Dia orang kena tunggu. Pergilah. Kalau anda semua nak tahu ke mana kamu nak pergi, teruskan bersama dengan kami dan saya, Kucai Mas. Saya Amir Aris. Dalam rancangan Travel Log, Tak berbeza. tapi berbeza. Oh, lain dah nama. Abang Amir Aris yang artis. Bukan. Bukan? Tak ada. Okey, sana ke sini?